Gap dengan dia punya Galaxy Impact. Boom. Roger dengan dia punya Kamusari Divine Departure. Boom. Zibek dengan teknik benda ni, Pandemonium of the Abyss, macam tu. Whitebeard Shattering Void. Boom. Ikoku Sovereignty, memang Big Mom punya teknik. Boom. Kaido pula guna Dragon Burst something lah agaknya. Boom. Bapak smart gila panel ni guys. Korang tahu tak berapa lama kita tak dapat panel full macam ni. Bapak lah, and kita dapat tengok satu panel serangan semua watak-watak yang gila babeng punya power. King of Pirate ada kat sini. The original pirate yang paling powerful iaitu Zebek pun ada kat sini. Kita ada Hero Marine Gap kat situ. Kita ada Kaido Yonko, Whitebeard Yonko, Big Mom Yonko. Semua serang serentak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serangan sub serentak pergi dekat Imu. Apa jadi dekat Imu? Boom. Pecah. Kita tahu semua ni memang ada King Haki. Semua ni ada King Haki. Cuma tak tahu diorang guna atau tidak lah kan. Tapi kemungkinan besar lah. Oh, kita kembali semula ke Dragon. Bukan. Dia dah bukan peluk baby. Dia peluk benda lain. Mana baby? Oh, tu dah Shanks. Where did he go? Go gaga. Aku gaga. Sorry. Aku pula annoying. So dia nampak hati. Jangan cakap aku ni masuk sendiri harta karun tu. Member panjat masuk, tutup sendiri. Alah, memang siut betul lah. Peti tu pula memang dah terplay out macam ni. So dia panjat sini, lepas tu pap, jatuh, tutup. Tu je. Oh dah, aku nak tengok Devil Fruit Dragon. Tak dapat cerita dia.